إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شاء الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mana? Dan wajib atasnya menurutkan orang yang dihaji meninggalkan sesuatu daripada jadi wajib Muka surat 32. 32 lah. Dan wajib di atasnya menyuruh akan orang yang dilihatnya. Dan wajiblah di atasnya menyuruhkan akan orang yang dilihatnya meninggal akan dia suatu daripadanya. Istinah boleh. Istinah fil bayan. Nah, istinah ni maknanya permulaan kalam. Dan wajiblah di atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Di atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Wajib gapo tu? Fa'il lah. Menyuruh akan orang yang dilihatnya. Itu dia. Akan orang yang dilihatnya. Yakni orang tiap-tiap orang mukallaf tu. Tiap-tiap orang mukallaf itu dilihat, yakni akan orang itu. Itu dia. Akan orang itu lihat apa tu? Meninggal akan dia. Meninggal ni kita wahal lah. Hal pada kata hak akan dia tu. Hal pada akan dia. Hal keada seorang tu, hal keada orang tu. Orang hak yang dilihat tu meninggal akan dia, akan suatu daripadanya. Suatu ni badal akan dia lah. Dia belik sikit ni ibarat. Akan dia, mana suatu ni badal pada akan dia. Suatu daripadanya ni badal pada katanya akan dia. Maknanya kita bila kita ni orang mukallaf, nampak satu orang tu dia meninggalkan perkara yang diwajibkan di atas dia. Bila kita nampak dia tinggalkan semaya masalah, wajib kita kena suruh. Suruh apa? Suruh dia dengan semaya. Tu makna gitulah. Wajib. Wajib gapo? Wajib kifayah ke wajib ain? Kalau disoalkan di situ. Wajib kifayah ke wajib ain? Halo. Kifayah. Sama. Mana satu? Wajib ain. Tak, wajib apa? Wajib kifayah. Tak serupa lah. Tafsir tengok tafsir. Tu tafsir Fadi. Ya kenal lakar dua tu. Wajib kifayah dan juga wajib ain. Cuba tafsir lagu mana wajib kifayah, wajib ain. Asal. Wajib kifayah tika mana, wajib ain tika mana? Halo. Wajib kifayah tu kalau kita tak tegur tu dosa dalam kita. Kita tak tegur dosa ada kita. Maknanya lagu mana? Kita tak tegur dia. Kita tak tegur dia dosa ada kita. Wajib kifayah ke wajib ain? Fardu ain. Tu. Dosa ada kita. Maknanya tentu ada kita ke dia melain juga. Masalahnya situ. Tu. Tentu dia melain orang tu. Lemon saya mu. Tu fardu kifayah ke fardu ain situ. Kalau ada kamu. Fardu ain. Ada pun yang fardu kifayah ni dia tertentu dengan orang. Bila orang tu buat dah memadai. Ada tak? Jom ya. Benar. Fardu kifayah ni dia
dia angkat lah kalau orang buat. Contoh, seorang ni tak semayang. Tu. Lepas tu apabila tak semayang, kita suruh, wajib suruh. Kita ni wajib suruh kifayah ke wajib ain? Pada masalah rupa lagu mana. Kalau misalnya kifayah, ya dua-dua tu kena belaka tu. Wajib kifayah, betul. Wajib ain, betul. Lepas tu, ya pada masalah. Ketika wajib kifayah. Ketika ni. Ketika wajib ain. Ketika ni. Cuba tafsirkan lagi. Betul lagi. Tak payah lagi. Tak payah lagi. Masalah seorang tu tinggal semayang. Wajiblah kita suruh dia. Lepas tu masalah wajib ing pada dan wajib kifayah pada. Tika mana wajib ing, tika mana wajib kifayah. Ketika dia tak semayang, wajib ain. Ya. Benar tak? Jadi kena laku dua tu mak. Dua-dua kena laku. Macam cara tafsir tu. Rupa tafsir lagu mana. Dia kena laku. Kalau orang tu tinggal semayang. Wajib kena suruh mata. Kalau wajib kena semayang. Wajib atas halu tu. Pada fardhu ain. Bayar dulu kena. Fadil lagu mana? Bila tu jadi fardhu ain atau fardhu ain pasti bayar. Ya, fardhu ain ni apabila kita seorang yang ada. Apa tahu? Kita seorang yang ada di situ, orang ni tak semayang. Kita seorang yang ada ataupun kita seorang yang tahu. Yang lain pun kita kata kalau ada pun tapi yang lain tak tahu. Kata orang ni tak semayang. Hanya kita seorang yang tahu. Ketika itulah namanya fardhu ain. Sebab tertentu bagi kita. Tapi bila ramai-ramai yang tahu kata orang ni tak semayang lagi semua orang, 4-5 orang ni. Ada satu orang tak semayang. Maka wajib kena suruh setiap orang. Tapi bila hak mana satu suruh dah, lepas semua. Tapi kalau tak suruh hak semua orang, hak ada 5 orang tu semua dah habis. Itu namanya fardu kifayah. Buat seorang lepas habis. Kalau tak buat seorang pun dah habis. Tu fardu kifayah. Tu beza sebab ni. Tu lah rupa dah. Jadi semua-semua tu kena berlaku tu. Sebab itu wajib di atasnya, yakni wajib, yakni akan sebagai wajib ain, akan sebagai wajib ain pada satu ketika. Begitu lalu. Wajib ain tu ya dah belakang tu. Apa tulis tak dabit suku. Wajib yakni akan sebagai wajib ain pada satu ketika, dan wajib kifayah pada ketika yang lain. Dan wajib kifayah pada ketika yang lain. Wajib kifayah pada ketika yang lain. Habis dah. Cukup. Lagu mana weh wajib di atasnya menyuruhkan akan orang hak dilihatkan. Ni nak tafsir wajib di atasnya. Yang ni wajib wujud kifayah. Wujud kifayah ni jadi maf'ul mutlak bagi wajib tu. Jagalah. Maf'ul mutlak bagi wajib. Wajib wujud kifayah, yakni akan sebagai, bercara mudah, akan sebagai wajib kifayah. Tu wajib wujud kifayah, yakni akan sebagai atau akan sungguh wajib kifayah. Dia. Wajib kifayah tu. Gapo wajib kifayah? Gapo Afandi? Nak ulang sekali lagi. Gapo wajib kifayah? Wajib kifayah. Wajib kifayah ni kalau ada ramai kat tempat tu, lepas tu semua tahu yang dia tak semayang. Tapi tak suruh. Mana belaka dosa. Dah habis. Kalau suruh tu? Seorang dah suruh, mana lepas. Orang lain lepas habis. Tu boleh gak lagi tu. Tu apa yang wajib kifayah. Wajib ain dia tu tentu dah. Wajib ain tu tentu kena buat berlaku dah. Tidak kecuali. Gapo hak wajib ain? Contoh hak lain. Apa? Wajib hak contoh hak lain. Masalah apa? Misal hak lain. Apa Fadi? Zakat. Semaya fardu itu orang panggil wajib ain. Tak ada nak mikir aku ni. Dia habis itu. Cukup. Di atas wajib tu katakanlah di atas ni takluk pada wajib tu. Wajib tu di atas mukallaf. Mukallaf mana weh? Yang melihatkan akan seorang, yang meninggalkan akan suatu daripada yang wajib. Wajib tu di atasnya. Apa yang berlaku tu kita? Di atasnya tu. Tu di atasnya jaga dia. Di atas takluk pada kata wajib. Wajib dekat lah. Takluk pada wajib. Wajib tu di atasnya, di atas seorang yang meninggal. Dah minta molek lah.
di atas seorang meninggal. Jaga tak situ dah. Habis tu. Bahawa ia suruh mendatang akan dia. Jadi apa tak? Allah. Nahu pun. Kena kira nahu. Kitab Yawi pun. Era dia apa? Bahawa tu. Bahawa era dia apa? Tak. Kalau tak faham era tu jadi belik lah. Tak faham. Payah nak faham lah ibarat kita. Nak faham cara teredak lah. Tak faham lah. Orang panggil faham cara cerah ni tak faham. Jadi apa yang tak? Mana khabar? Tengok dulu dia katanya wajib wujud kifayah. Apa mana fa'il ya? Ada sebut fa'il dah. Ada sebut gitu. Tak ada ke ada? Tak ada lagi dah. Maka bahawa ia tu orang panggil fa'il bagi wajib. Tu jauh fa'il dia dah. Fa'il. Mana dalil kata fa'il bagi wajib? Sebab dalam mata dia okey. Mata di atas dia kata dan wajib di atasnya menyuruh. Menyuruh tu fa'il bagi wajib. Kalau itu syarah dia pun sama ya. Nampak tak? Bahawa ia tu fa'il bagi wajib hak tafsir dah. Hak syarah dia sama-sama syarah dia. Wajib sebagai wajib kifayah di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa tu? Fa'il. Bahawa dia fa'il tu. Bahawa yang oleh bahawa ia tiap-tiap mukallaf. Bahawa ia tiap-tiap mukallaf itu suruh mendatangkan akan dia. Suruh yakni tafsir lagi tu. Suruh yakni suruh akan seorang hak meninggalkan. Suruh yakni suruh akan seorang yang meninggalkan akan suatu. Suruh yakni suruh akan seorang yang meninggalkan suatu. Suruh apa tu? Mendatang akan dia dengan mendatangkan dia yakni dengan mendatangkan akan dia akan suatu daripada yang wajib. Mendatangkan dia yakni dengan mendatang akan dia akan suatu daripada yang wajib di atasnya. Akan dia akan suatu daripada yang wajib di atasnya. Doa ni gitu. Kita bila kita nampak dia, masalah kita nampak tu, masalahnya. Bila kita nampak satu orang tu tak buat perkara yang wajib, tak semaya, tak puasa masalah, bila kita nampak dia, bila kita tahu, wajib kita kena suruh apa tu? Suruh dengan mendatangkan perkara yang wajib itu. Dan kalau misalnya kita tak nampak, wajib tak suruh? Fandi. Kita tak nampak satu orang tu tak semaya, wajib suruh tak? Suruh dia semaya tak? Kita tak tahu, tak nampak mana tak tahulah. Tak tahu kata orang ni tak semaya. Adakah wajib kita suruh dia dengan semaya? Tak wajib lah. Tak wajib lah kita. Habis itu. Cukup. Atau ia lihatkan mendatangkan dengan dia di atas. Bukan jalan yang disuruh. Ataf di atas kata. Dalam mata tu sama mata dia. Ataf pada kata mana? Dia. Atas sini, atas kat mana? Dia. Dan wajib di atasnya menyuruh akan orang yang melihat ia. Yang melihatlah ia mendatangkan dengan dia. Dia. Di atas sini, atas al-kat ni, atas ada kata yang dilihat. Itu dia. Atas pada katanya yang dilihat. Atas ada yang dilihat atas situ. Takdiralnya dan wajib dalam mata dah. Atas pada kata yang dilihat dalam mata tu. Sama-sama mata. Tulis tepi tak apa tu. Takdiralnya dan wajiblah di atasnya menyuruhkan akan orang. Tu. Atas pada yang dilihat dah. Atas pada yang dilihat. Bukan atas pada orang. Atas pada kata yang dilihat. Dan wajib di atasnya tiap-tiap mukallaf itu menyuruh akan orang. Yang iyo tak kira. Yang iyo seorang mukallaf itu. Dah minta boleh lah. Yang iyo seorang mukallaf itu. Lihatkan dia. Lihatkan yakni melihatkan akan mana lihatkan yakni lihatkan akan orang itu. Lihatkan yakni lihatkan akan orang itu. Mendatang ni halah. Pada orang hak takdir tadi. Mendatangkan tu pada orang hak takdir tadi. Hak takdir kan tadi Lihat yakni akan seorang itu. Yani akan seorang itu.
Hal keadaan seorang itu tu mendatangkan dengan dia. Mendatangkan dengan dia dengan suatu daripada yang wajib. Dengan dia dengan suatu hak yang diwajib tu. Mendatangkan tu di atas bukan jalan yang disuruh, di atas bukan jalan yang disuruh, yang disuruh oleh syarak. Faham tak? Tak faham? Tu leng faham tak? Wajib di atas tiap mukallaf kena apa tu? Kena suruh apa? Suruh mendatangkan, suruh buat Nanti apa yang wajib suruh akan satu orang. Yang terus lalu. Maksud di sini suruh dibuat. Buat ke apa? Wajib mula-mula wajib tak? Wajib di atas satu orang apa menyuruh akan orang yang ia tu. Benar? Betul boleh faham tak? Boleh faham aku rasa. Ada. Cuba ayat tadi lagu tadi. Rupa tak ada lagu mana? Wajib kita suruh satu orang. Orang mana tu? Orang yang mendatangkan, yang meninggalkan. Hak ni. Wajib kita suruh dia di atas satu apa? Wajib kita suruh akan satu orang mendatangkan. Mana belik tu? Banyak khulasah kat mana? Banyak apa hai? Ni susah ya. Tu dia mendatang ke sesuatu yang tak syukur syarat. Lepas tu kita mukallaf ni kita nampak dia lah. Mula-mula tu kita nampak dia. Apa tak? Mula-mula kita dia wajib di atas kita. Suruh satu orang tu ke mana hak wajib kita suruh? Satu orang yang mendatang juga. Sesuatu yang wajib itu. Tapi yang mendatangkan dengan tak kena cara. Tu dia. Dia mendatangkan sesuatu yang bukan daripada suruh syarak. Dia semaya juga. Contoh. Kalau semaya. Dia maya juga tapi maya tak betul cara. Tu dia. Dia puasa juga tapi puasa yang tak betul cara. Ketika itu wajib kita kena suruh. Suruh lagu mana? Suruh betulkan. Apa tak? Wajib kita kena suruh betulkan apa hak yang awak salah. Itu pun wajib juga. Hak mula-mula pada asal. Asal-asal tak semaya lalu. Hak dulu. Hak yang keduanya dia semaya. Tapi awak tak kena cara. Masalah yang kedua ni hak paling banyak sekali manusia sekarang lah ni. Dia tak belajar cara, gitulah. Dia diam. Jadi maknanya kita tak boleh buat lepas lah. Bila satu orang dia semaya kita katanya ni. Di perut ni tak ada lipat. Kita buat lepas mai tak boleh. Wajib kita kena suruh dia. Wajib kita kena bagi tahu kepada dia. Kalau tidak, dosa kita. Kalau tidak dosa. Kadang-kadang dia tak sedar. Hak tu orang panggil dia buat perkara itu tapi menyalahi apa yang disuruhkan oleh syarak. Ketika itu wajib kita kena suruh juga satu orang itu. Dia habis dah. Lagu mana contoh weh? Seperti misal mendatang dengan dia. Seperti ni misal bagi mendatangkan dengan dia. Seperti seorang. Seperti seorang. Bukan mukallaf tu. Seperti seorang tu mendatangkan akan dia akan suatu daripada yang wajib. Akan dia ada orang menjaga tu. Akan dia akan suatu daripada yang wajib. Dia mendatangkan. Tapi mendatang tu dengan tidak sempurna syaratnya. Tidak sempurna syaratnya. Syarat bagi yang wajib. Syaratnya syarat bagi yang wajib. Dan rukunnya atau mana Fandi? Dan rukunnya atau mana? Hak mana hak sama, hak mana hak betul dia. Royak dulu. Atau mana? Rukunnya atau mana? Jawab. Hak sama, cari hak sama, lepas tu hak dia gulawet, dia dua bab masalah tu. Ada kalanya dia sama dan ada kalanya gulawet. Kalau hak tina kat atas pada jatah, kalau hak sama tu, hak gulawet ni, atas mana ni? Atas pada syarat lah sebab dia gulawet situ dah. Atas pada syarat. Tak ada kalanya? Seperti Seperti tengok molek. Rukunnya atas pada syarat seperti ia mendatangkan
mendatangkan dia dengan tiada sempurna rukun. Tu tadi tu ya. Seperti iyo mendatangkan akan dia dengan tidak sempurna rukunnya, rukun bagi hak yang wajib. Rukunnya, rukun yang wajib. Makna dia semaya juga, bukan dia tak semaya. Dia puasa juga, bukan dia tak puasa. Tapi dalam semaya dia tu tak mendatangkan rukun. Tu dalam puasa dia je tak mendatangkan rukun. Tak mendatangkan syarat dalam puasa dia. Maka di situlah namanya dia mendatangkan sesuatu tapi hak bukan jalan yang disuruhkan oleh syarak. Ketika itu bila kita melihat, bila kita nampak, wajib kita kena suruh. Suruh apa tu? Suruh membetulkan apa yang ia salah. Dalam perbuatan dia tu. Perbuatan ibadat dia tu. Habis itu. Dan wajib jika kuasa. Dan wajib. Tu. Atau ada wajib lah. Atau ada wajib. Dan wajib. Jika kuasa. Wajib gapo tu? Mengeras ni, jaga ni. Pa'ai bagi wajib tu. Payah belakang tu. Bukan katanya. Dan jika kuasa mengeraskan akan suruhnya. Atau tegahnya. Pakai apa pula? Susah. Kenapa tak? Dan wajib jika kuasa. Jaga dah. Dan wajib jika kuasa mengerah ni tak boleh baca hubung tak boleh baca hubung. Mengerah ni pa'ai bagi wajib. Dan pa'ai bagi wajib. Kena boleh Dan wajib jika kuasa. Dan jika kuasa seorang mukallaf. Jika kuasa seorang mukallaf itu. Wajib gapo tu? Mengeraskan oleh oleh mengeraskan akan suruhnya. Mengeraskan akan suruhnya suruh seorang yang meninggalkan. Suruh seorang yang meninggalkan atau tegah atau pada kata suruh atau tegahnya seorang yang meninggalkan. Mana seorang mana tegahnya seorang yang buat. Tegah seorang yang buat. Yang tegah seorang yang buat akan jalan yang tidak betul. Buat jalan yang tidak betul. Waktu tu wajib kita kena mengerasi. Maknanya kalau misalnya kita kuasa, yang mula-mula tu wajib kita kena suruh. Tak. Lepas tu kita suruh dia dah. Tak kesih. Apabila kita kuasa lagi, bukan sekadar kita suruh saja boleh. Kita boleh mengerasi lagi sebab kita ada kekuatan. Maka ketika itu kalau misalnya dia tak buat lagi, wajib kita kena mengerasi di atas suruh kita. Wajib kita kena mengerasi di atas tegah kita bila kita ada kekuatan. Bukan katanya kita suruh dah, dia tak buat. Padahal kita ada kekuatan lagi untuk nak mengerasi di atas dia. Tapi kita tidak mengerasi di atas dia, dosa lagi kita. Dosa lagi kita. Ingat situ tu. Ya, ni bab masalah orang mukallaf ni. Masalah mukallaf. Adapun kalau orang duduk bawah kereta kita, supaya anak kita atau adik kita ke masalah, dia belum mukallaf, apabila dia itu umur 7 tahun, wajib hanya sekadar suruh ya. Tak boleh mengerasi lagi. Wajib kita kena suruh bila umur 7 tahun. Wajib suruh dengan semaya, dengan puasa. Kalau kita suruh dah, dia tak nak, tak boleh kita mengerasi di atas dia. Sekadar suruh. Itu dia. Lepas tu, apabila dia itu umur 10 tahun, wajib kita kena suruh. Lepas tu, akhirnya kalau kita mengerasi dia dah, dia tak buat, wajib kita kena pukulkan. Tapi pukul sekadar dia rasa. Bukan membawa kepada pedih ke apa tak. Sekadar dia rasa. Lepas tu dia tak buat lagi, tak apa lepas. Sebab apa syarat suruh buat lagu ni? Supaya bila dia akhir balik tu jadi biasakan dengan amal ibadat. Bila budak itu kita suruh yang awal-awal. Jadi hak tu bab masalah. Kadang-kadang ada pun di sini supaya kawan-kawan kita ke ataupun orang yang duduk bawah kereta kita dah, kita suruh dia dah tak kesepok. Tapi kita ada kekuatan lagi untuk nak lebih pada suruh. Apa dia? Mengerasi. Kalau misalnya kita kuasa nak mengerasi di atas dia, ini wajib kita kena mengerasi. Wajib kita kena mengerasi. Mengerasi dengan nak pukul ke masalah.
Wajib kita kuat. Kalau misalnya kita ada kekuatan lagi. Itulah rupa dia dah. Habis itu. Yakni wajib disuruhkan. Memperbuatkan, wajib disuruhkan, yakni wajib oleh disuruhkan. Jaga dah. Ni nak tafsir wajib jika kuasa mengeraskan. Jadi wajib disuruhkan, memperbuatkan, wajib yakni wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib yakni wajib di atas tiap-tiap mukallaf, disuruhkan akan memperbuatkan akan barang yang ia seorang itu, yang ia seorang itu tinggal akan dia akan barang itu. Nanti dulu. Dah apa? Habis dah. Tinggal akan dia ke barang itu. Kata wajib suruh tu. Jika kita kuasa mengerasi akan dia. Itu dia. Jika kita kuasa mengerasilah akan dia. Akan dia akan seorang. Akan dia akan seorang. Jika kita kuasa mengerasi. Hak tu wajib kita kena suruh. Wajib kita kena suruh. Lepas tu suruh dengan mengerasi sama ke tak? Sama tak? Suruh dengan mengerasi. Tak sama. Tu. Dia orang-orang nak suruh ni, dia kena ada kekuatan dia tu. Nampak tak? Kalau tak ada kekuatan, tak boleh suruh tu. Kau boleh suruh, tak ada kekuatan pun. Tak ada apa tak? Royak-royak dengan lemah lembut tak? Royak lemah lembut, tak ada masalah. Dia habis itu. Ini wajiblah kena suruh. Dia wajib kena suruh. Habis itu. Ya gitulah, ya gitu. Dah ya gitu. Apa dia mula suruh? Kalau kita ya kadang-kadang dia tak sama ada. Suruh dengan mengerasi. Kalau suruh saja orang panggil kita ada juga kekuatan kita, cuma kekuatan kita tak banyak sangat. Apa kekuatan kita tak banyak sangat. Tapi apabila suruh dah royak dengan lemah-lemah tak reti, kena royak cara mengerasi. Dah jadi kuat sikit. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang sekadar ni dia tak tahan. Dia dikasar sikit. Baru tak apa. Dah baru tak apa. Habis tu. Dan jika tidak kuasa, engkarkan dengan hati. Dan jika tidak kuasa, yang tidak kuasa kan? Mana? Habis tu. Dan jika tidak kuasa, yakni tidak kuasa menyuruhkan, menyuruh memperbuatkan barang. Dan jika tidak kuasa, yang tidak kuasa menyuruhkan memperbuatkan. Okey. Sini lekat ni lah. Dan jika tidak kuasa mengeras akan dia. Situ. Dan jika tidak kuasa, yang tidak kuasa mengeras akan dia. Kalau tak kuasa nak mengerasi akan dia. Jawab. Engkarkan dengan lidahnya. Dengan hatinya, hati seorang itu. Engkarkan dengan hati seorang. Jadi sebelah atas ni ya kita bubuh di atas dua lafaz lah, dua makna lah. Orang panggil apa? Suruh mula-mula kau suruh dengan tak mula-mula sekali, hak paling kuat sekali. Ni dengan tangan mula-mula kan. Lepas ada tangan tu lah dengan mulut. Tu lepas dengan mulut tu lah barulah dengan hati, itu hadis Nabi. Jadi hak sebelah atas tu kita tanggung dua. Satunya orang panggil suruhkan dengan tangan. Kalau ada kekuatan, tak ada kekuatan, kuras. Siapa? Cakap apa saja. Tu baru rupa dia. Kalau misalnya tak ada kekuatan tu lah, barulah dengan lidah. Engkarkan dengan hati. Dengan hati. Engkar dengan hati. Yang ni jika tidak kuasa, yang di atas suruhkan. Di atas suruhkan. Suruh yakni suruhkan dengan tangan, maka lidah. Gitu. Dan jika tidak kuasa, yang tidak kuasa di atas suruhkan, yakni suruhkan dengan tangan, maka lidah. Maka lidah. Tangan suruh apa? Tak kuasa suruh dengan lidah, dengan tangan tak kuasa dah. Dengan lidah pun tak kuasa. Hanyalah mana weh? Jawab jika diengkarkan dengan hati jua. Diengkarkan dengan hati. Maknanya apa maksud dengan engkarkan dengan hati? Engkar makna apa engkar? Fadil. Engkar ni tak nak. Tak. Beci. Mana kena beci dengan hati? Dia tiga mula-mula. Mula dengan tangan kalau kita ada kekuatan.
Cumanya bukan katanya apabila kita nak suruh orang ni dengan pukul lalu bukan lagu tu. Tak ada apa-apa. Hanya yang mula-mula ni kita royak dengan baik lah mula-mula tu. Tapi bila kita royak dengan baik, tak kasih apa-apa, kita suruh dengan kasar. Tak kasih apa-apa lagi, kita kena pukul lah. Sebab apa? Sebab kita ada kekuatan lagi. Nampak tak? Kita ada kekuatan. Lepas tu, mana kalau kita pukul dah. Ya semaya lah. Kalau misalnya dia tak semaya, tak boleh duduk tempat situ. Tak boleh duduk. Dan kalau misalnya kita tak kuasakan dengan perbuatan kita, maka goyak dengan lidah. Goyak dengan lidah. Kalau tak kuasakan dengan lidah, barulah pergi kepada hati. Barulah pergi kepada hati. Pergi pukul lalu je lah. Ni tengok hadis ni. Apa tak? Hadis suruh lagu ni kan? Mula-mula dengan pukul. Yang kedua dengan lidah. Yang ketiga dengan hati. Lepas tu awak tak semayang. Pai. Tu panggil betul lah jok faham tak boleh buat faham lagu tu. Allah lah habis itu. Wahabi takut dia faham lagu tu berkali. Tak nak kira langsung. Hak tu bab masalah orang panggil tak ada jalan dah. Kita ada kekuatan, pas tak ada jalan dah. Suruh dengan lemah-lemah pun tak nak. Ada kasar pun tak nak. Kena pukul lah. Sebab kita ada kekuatan. Tidak ada kekuatan habis itu. Cukup. Sebuah masalah untuk guru ni lah, untuk pondok tu. Boleh tu. Dengan gunakan kekuatan dia sebab dia kuasa. Ia kuasa pukulkan. Tak salah, boleh pukulkan. Cumanya kalau misalnya budak yang belum akhir balik yang lain, kita nak pukul dia, hak tu kena serah. Kena minta izin kepada wali dia, masalah budak. Sebab apa? Sebab budak ni kalau kadang-kadang orang tua dia serah semata serah. Tapi orang panggil tak serah mutlak. Mana tak serah semata-mata serah. Apa yang tak ada serah yang semata-mata, hanya serah sekadar untuk apa? Untuk mengajar tu ya. Sebab tu masalah pukul dibilangkan salah. Kita apabila kita cara ke anak demo hak yang belum akhir balik, tak boleh kita pukulkan. Melekanya orang tua serah kita sungguh. Awak ikut awak nak pukul nak gapo boleh berlaku, tak ada masalah. Ketika itu boleh kita pukulkan budak. Maka bila kita pukulkan budak itu, sekadar biasa orang pukul bila dia salah. Tapi betul-betul kita pukulkan, salah kita. Adapun kalau misalnya budak yang sudah akhir balik dah, hak ni tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Sebab apa? Sebab masalah ni hukum hak ni. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita ada kekuatan. Tok guru ada kekuatan. Untuk nak bukulkan akan budak. Tapi sekadar lah. Sekadar habis itu. Inilah sekurang-kurangnya yang wajib. Inilah yang ni disuruhkan dengan diengkarkan dengan hati. Inilah apa? Engkarkan dengan hati. Situ tak situ. Inilah yang diengkarkan dengan hati tu. Inilah inilah yang diengkarkan dengan hati tu. Sekurang-kurangnya yang wajib. Sekurang-kurangnya suruh. Suruh tu. Sekurang-kurangnya suruh yang mana tu? Yang wajib. Di atas tiap-tiap mukallaf. Yang wajib mana? Yang wajib yang wajib lah. Yang wajib mana? Yang wajib lah ia sekurang itu. Wajib tu di atas tiap-tiap mukallaf. Bila tu wajib tiap-tiap mukallaf kena suruh hak paling kurangnya. Tak kala ni kait pada katanya yang wajib. Tak kala lemah lah ia seorang mukallaf itu. Lemah-lemah tu daripada perbuatan dan perkataan. Helah tu. Daripada perbuatan dan perkataan. Habis itu. Dan takutlah ayat tadi. Sebab apa boleh kata lemah? Ni ilat pada kata lemah. Ilat pada kata lemah. Kerana ni orang panggil apa? Fadi. Mana ilat hak mana maklul? Mana ilat mana rasa ni tak? Apa Alung? Fatih Fadi. Mana ilat mana maklul? Alung. Mana ilat mana maklul? Ilat
Di kerana tu orang panggil ilak. Maklul tu di mana maklul? Lemah Maklul tu di lemah tu. Maknanya ilak pada kata lemah. Maka lemah orang panggil maklul, panggil le dia. Faham dia dah? Panggil le cakap pe bahasa orang panggil di dalam kitab, media kitab. Apa tu kerana ni orang panggil ilak. Nanti ilak pada kata lemah. Sebab apa boleh kata lemahnya? Dan takutlah ia seorang mukallaf itu di atas dirinya mukallaf sebab ia takut di atas diri. Takut diri mana takut di atas binasa diri. Takut di atas dirinya yang takut di atas binasakan diri. Dia takut. Atau takut orang itu bertambah sengaja. Atau takutlah orang. Mana takut orang? Mana takut akan orang? Takut orang yang takutkan akan orang. Bertambah sengaja, yang bertambah sengaja pada membuatkan dia dilarang. Bertambah sengaja pada membuatkan yang dilarang. Pada buatkan yang dilarang. Ya ada juga jenis orang kita. Kalau kita suruh lajak ni kadang-kadang dia mengaju. Kita pukul dia mengaju. Ngaju kan? Cik orang ni. Kaca nak buat bagi tak boleh. Ada orang kita. Sebab itulah kalau dia tengok orang. Nah, kita nak buat siapa menggerasi sangat, dia tengok di atas orang. Kadang-kadang orang ni dia tak boleh langsung orang ni. Kalau kita kacau buat dia, kadang-kadang dia mengaju. Mengaju kadang-kadang nak buat bagi tak molek ke masalah tu. Dah, kita tak takut diri kita. Dah, dia orang tu dia takut pada kita. Kita buat taruhan pun, tapi kita takut di atas dia, takut dia buat bagi tak molek. Tu dia kan. Takut dia buat bagi tak molek, ketika itu sekadar dalam hati dia lah. Tamu-tamu budak lah ni. Budak Allah ni tak Allah budak Allah ni kak. Tu kena ingat benar. Nak kira apa nak buat apa kena ingat benar. Dia tengok di atas budak. Dia tengok di atas budak. Jenis budak ni tak boleh ni. Tak boleh kacau lah. Tak boleh kacau dia habis itu. Dan wajib ditinggalkan akan segala. Ya. Dan wajib ditinggalkan oleh ditinggalkan akan segala yang diharamkan akan dia, akan segala itu Allah, oleh Allah. Allah yakni oleh Allah. Allah yakni oleh Allah lah. Apa yang diharamkan oleh Allah semua wajib ditinggalkan. Habis. Dan wajib pula ia seorang itu tegahkan akan yang akan perkara. Yang yakni perkara yang berbuatlah akan dia. Akan dia apa? Akan dia. Hello. Akan dia akan apa? Akan perkara apa? Yang ditegahkan. Apa tahu? Akan dia akan dengan keras. Sama ada yang ditinggal akan dia itu perbuatan. Dia buat akan dia tu. Akan dia ke apa? Akan segala yang jadi suruh. Yang diperbuat jaga. Dan wajib pula ia tegahkan akan yang akan perkara yang dibuatkan akan dia akan apa? Akan dia tu. Fandi akan apa? Akan dia. Salah. Akan dia akan segala yang diha apa? Yang diharamkan dia lah. Masak tegah ke sini? Wajib di atas kita mukallaf, wajib kita kena tegahkan perkara hak apa? Perkara hak yang hak yang apa? Ditegahkan akan yang ni mana akan orang. Dah akan yang ni akan orang. Yang berbuatkan akan dia akan apa? Saya hendak merajak ke apa ni? Ia tegahkan akan yang tu rajak sampai tadi. Bukan perkara akan orang dah, orang. Akan orang dah. Tu. Wajib dan wajiblah pula ia orang tiap mukallaf itu. Tegahkan akan orang. Yang berbuatlah akan dia akan segala yang diharamkan. Dalam dia dah. Akan dia akan segala yang diharamkan. Maknanya kalau misalnya kita nampak satu orang. Ia buat perkara hak yang dilarangkan oleh Tuhan. Ketika itu wajib kita kena tegah dia.
wajib kita kena tegur. Wajib tegur tu dengan keras. Dengan kasar. Wajib kita kena tegur. Tak dia hak cakap bab masalah buat. Tak ada masalah buat. Hak ni masalah tegur pula. Bila orang ni buat perkara yang dilarangkan oleh Allah, jangan kita duduk saja, wajib kita kena tegur dia. Dengan kasar, dengan keras. Habis. Sama ada yang ditinggal akan dia. Itu, tu. Sama ada yang sama ada yang ditinggal akan dia, akan yang itu ialah perbuatan atau perkataan. Hak ni wajib kena tegur ya. Wajib kena tegur. Wajib kena tegur. Ayat ditinggalkan tu. Habis itu. Tu dia. Habis dah. Ingat tu. Perbuatan sini ni apa ni? Perbuatan apa? Sama ada yang ditinggal akan dia, akan yang itu ialah perbuatan. Perbuatan. Jaga ni perbuatan ni khabar bagi ada. Khabar bagi ada. Perkataan ni atas pada perbuatan. Khabar bagi ada. Lepas tu perbuatan sini ni kena ada perbuatan apa ni? Yang ditinggalkan. Ingat belum ada ni katanya wajib ditinggalkan. Apa tak? Wajib ditinggalkan akan segala yang diharam akan dia. Perbuatan ni apa dia? Yang ni perbuatan yang diharamkan. Jangan sini ni. Perbuatan di sini yakni perbuatan yang diharamkan atau perkataan yang perkataan yang diharamkan. Tu dia. Maka perkara tu wajib kena tinggal belaka tu. Wajib kena tinggal belaka. Sama ada perbuatan hak yang diharamkan, wajib kena tinggalkan. Dan perkataan yang diharamkan, wajib ditinggalkan. Itulah rupa lagu tu makna. Boleh faham tu? Boleh faham? Ingat tu masalah tu. Ingat tu bukan tu perbuatan betul-betul tu. Yang ni perbuatan yang diharam tak. Sebab di sini dia cakap hak belum ada tu muka surat 32 dia kata wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan akan segala yang diharamkan. Kalau itu sama ada yang ditinggalkan itu jenis perbuatan. Apa maksud? Yakni perbuatan yang diharamkan. Atau perkataan, yakni perkataan yang diharamkan. Semua-semua tu sama ada perbuatannya, sama ada perkataan dianya, semua wajib ditinggal akan berlaku. Wajib ditinggalkan. Habis itu. Habis itu. Dan wajib juga kita tegahkan. Yang dibuat akan dia. Apa dia? Mana wajib ditegahkan akan yang akan orang yang buat akan dia, akan segala yang diharamkan dengan keras. Habis dah cukup. Katanya jika kuasa di atas yang tersebut. Katanya wajib ditegahkan. Kata wajib ditegah dan wajib kata wajib ditegah kata situ. Kata wajib tegah tu. Kata lekat lah. Kata wajib ditegahkan akan orang hak buat ke dia tu. Kata wajib ni. Kait pada kata wajib. Jika kuasa, yang kuasa oleh tiap-tiap mukallaf. Jika kuasa, yang kuasa lah oleh mukallaf. Jika kuasa, yang kuasa lah oleh mukallaf. Di atas yang tersebut itu. Apa tersebut itu? Kuasa di atas yang tersebut itu. Kuasa di atas tegahkan. Kuasa di atas yang tersebut itu, yang kuasa ke di atas ditegahkan. Ditegahkan. Dalam itu dia tersebut yang ni ditegahkan. Habis itu. Dan jika tidak kuasa di atas yang tersebut. Jika tidak kuasa di atas yang tersebut, tak kuasa nak tegahnya, maka dengan hatilah. Maka dengan hati. Ingat tu yang dua situ maksudlah. Tak kuasa di atas apa? Di atas yang di atas apa? Tak kuasa di atas ditegahkan. Yakni dengan hati dan juga dengan perkataan. Bukan dengan hati. Jadi dengan tangan dan juga dengan cakap ya. Tak kuasa tu yakni dengan tangan dan juga dengan cakapan, dua-dua lalu dah tak kuasa. Maka dengan hati. Yakni maka ditegahkan dengan hati.
Maka dengan hati, yakni maka ditegahkan dengan hati. Habis. Iaitu ia engkau. Iaitu tegahkan dengan hati tu. Iaitu apa iaitu? Yang tegahkan dengan hati. Iaitu tegah dengan hati tu. Ia seorang mukallaf itu engkau akan apa maksud? Yakni engkau akan dengan hati jua. Engkau apa tu? Akan perbuatan yang ditegahkan. Nah, akan perbuatan yang ditegahkan akan dia. Nah, akan perbuatan itu. Akan perbuatan itu oleh syarak. Nah, apa? Oleh syarak. Hal ini kena tegah berlaku. Ia digahkan apa dia akan perbuatan yang diperbuatan seorang. Perbuatan yang diperbuatan seorang. Yang ditegahkan dia akan perbuatan itu oleh syarak. Hal ini wajib kena tegah. Bila seorang tu dia berlaku perkara hak disyarat tegah, maka wajib kita kena tegah seorang itu. Jadi tegah apa? Tegah perbuatan seorang lah kita. Dia habis itu. Susah belakang mana tu. Dan ia seorang itu jauhkan daripadanya, daripada perbuatan yang ditegah. Dan ia seorang itu jauhkan daripadanya segala tempat berbuat maksiat. Nah. Dan ia seorang itu jauhkan daripadanya, daripada perbuatan yang ditegah kan. Segala tempat maksiat. Tu. Segala tempat maksiat ni buat badan padanya lah, wadanya. Daripada perbuatan yang ditegahkan. Apa dia perbuatan yang ditegah? Segala tempat ni badan padanya. Badan padanya. Kitab ayah kita lah. Badan padanya tu. Mana wajib kena jauhkan apa hak yang ditegahkan? Apa? Segala tempat-tempat berbuat maksiat, wajib kita kena jauhkan. Jangan kita duduk di tempat situ. Tempat orang salat kepala lutut. Tempat orang cakap hak orang. Walaupun di rumah kita sekalipun, bila ada tempat situ, wajib kita kena jauhkan. Ada kalanya kita jauhkan daripada di situ, ataunya kita halaukan akan orang itu. Itu dia. Dan takutlah akan janji seksa. Dan takut. Itu dia. Dan takut yang dah wajib takut. Dan takut yang dah wajib takut akan janji seksa Allah. Nah, akan janji seksa Allah yang mendatanglah akan dia. Yakni akan maksiat, yakni akan maksiat. Itu dia. Tu. Seksa Allah tu akan yang. Kata seksa tu. Seksa Allah akan yang, yakni akan orang. Payah belakang tu. Yang apa yang? Yang ni akan orang. Yang mendatangkan akan dia. Apa akan dia tu? Yang ni akan maksiat. Ni wajib. Wajib kena takut tu. Akan janji seksa. Akan orang yang mendatangkan maksiat. Wajib kita kena takut. Yang ni janji pahala. Janji pahala bagi orang yang meninggal akan dia. Itu dia. Dan apa? Janji pahala bagi orang yang meninggal akan dia. Jadi polak sini. Janji pahala. Tadi janji seksa. Itu dia. Nak takdir sikit apa ni? Kena takdir sikit lah. Mana janji pahala yakni wajib beriman. Gitu. Wajib beriman. Wajib beriman dengan janji pahala. Wajib beriman dengan janji pahala bagi orang yang meninggal akan dia, yakni akan maksiat. Itu pun wajib kita kena beriman juga. Kata bila satu orang itu meninggalkan maksiat, wajib kita kena beriman, wajib kena percaya kata Allah dijanjikan akan pahala kepada orang itu. Bila orang itu tinggalkan akan buat maksiat. Habis itu cukup. Kitabus solati. Ini suatu kitab pada menyatakan sembahyang. Makna semaya pada syarak iaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulakan dia dengan takbir dan dikesudahi dengan taslim. Kitabus salah. Khabar mubtada mahzuf takdir haza. Khabar mubtada mahzuf takdir haza. Haza bermula ini, ay hazal kitabu, bermula ini kitab, ay hazal kitabu,
Bermula ini kitab Kitabus Shalah, kitabun fi bayanis shalah. Kitabus Shalah ay kitabun fi bayanis shalah, ialah satu kitab pada menyatakan solah. Pada menyatakan solah. Apa dia semaya? Ini suatu kitab pada menyatakan semaya. Bermakna makna sembahyang pada syarat muqtadah dah. Makna muqtadah. Muqtadah yang pertama iaitu tu mubtada yang kedua. Tulis mim seka. Tulis mim letak di makna. Mim saja iaitu mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua. Beberapa perkataan itu khabar. Tulis khabar, tulis kha. Kha satu letak di beberapa. Makna semaya pada syarat. Kalau mubtada yang kena berapa? Di segi pasal makna. Halo. Bermula. Kalau khabar kena ingat ni. Iyalah. Kalau maf'ul Afandi. Maf'ul berapa? Apa? Apa? Akan. Maf'ul berakan. Tu dia dah. Ni ingat cara-cara dia dah. Makna semaya pada syarak. Syarak ada dua. Pertama, satu syarak pada lughah. Pada bahasa. Ada ke syarak pada bahasa? Boleh ke nak kira pada bahasa? Tu. Ni nak di sini. Orang panggil syarak hakiki. Yang kedua ada syarak. Yang kedua syarak apa? Yang kedua hakiki apa? Majazi. Syarak hakiki ialah kena kepada dia. Kena kepada siapa? Kena kepada syarat hakiki. Syarat hakiki benda tu kalau syarat majazi ni kena kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat ni kena kepada orang yang syarat hal dimaksudkan syarat terbahagi pada dua, syarat hakiki, syarat majazi, syarat hak dengan mana syari'. Syarat hak dengan mana syari'. Itu orang panggil terbahagi kepada dua. Syarat hak dengan mana syari'. Apa dia? Satunya syarat hakiki, syari' hakiki. Yang keduanya syari' majazi. Syari' ni yang hakiki siapa? Kena pada Allah. Siapa yang meletakkan undangkan di dalam agama? Allah meletakkan. Maka Allah namanya syari' hakiki. Nabi pun meletak juga undang-undang di dalam agama, cumanya majazi saja, pinjaman saja daripada Tuhan. Itu dia. Kalau syarak betul-betul hak dengan mana syarak itulah. Syarak dengan mana masyru'. Dengan mana masyru' itu orang panggil undang-undang. Undang-undang yang diletakkan oleh syarak, oleh syari'. Undang-undang yang diletakkan oleh syari'. Apa dia? Undang-undang dalam Islam. Kalau orang semaya dapat balasan. Kalau orang tak semaya tak dapat balasan. Bukan di atas muka dunia dibunuhkan orang tak semaya. Orang tak semaya di atas muka dunia, apabila tak semaya di waktu zuhur, kena tunggu sehingga habis waktu asar, tak semaya lagi lepas daripada disuruhkan oleh hakim. Tak semaya lagi lepas daripada orang panggil bagi amaran, lepas tu tak semaya, maka dibunuhkan akan orang itu. Tu hukum. Siapa yang membunuhkan? Tok Qadi lah. Tok Qadi kena bunuh. Kena membunuhkan akan orang itu. Yang katanya undang-undang dah di dalam Islam. Kerana boleh buat lagu tu? Sebab tujuan kan ni lah. Sebab orang katanya semaya ni berat. Bagi orang tak semaya berat sangat. Tu undang kuat sangat. Itu sepulah orang tak puasa, semua ada undang berlaku. Maka yang diletakkan undang semacam ni siapa? Allah. Itu orang panggil syariat yang hakiki. Tu yang hak majazi ialah kena kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Cuma dengan melalui Tuhan, dengan melalui Tuhan. Habis. Pada syarat di sini nak panggil apa? Syarat, yakni pada hukum syarat. Syarat yakni pada hukum syarat. Lepas tu syarat dengan makna puas sini. Syarat di sini dengan makna syariat ke dengan makna masyru'? Syarat di sini dengan makna masyru'. Dengan makna masyru'. Suatu yang diletakkan undang. Suatu yang diletakkan undang.
Kalau syarak dengan mana syarik terbagi kepada dua. Syarak dengan mana syarik terbagi kepada dua. Satunya syarik hakiki, yang keduanya syarik majazi. Sini syarak sini kena pada syarak hak dengan mana masyarakat, dengan mana undang-undang yang diletakkan oleh syarik. Dia dia. Habis. Gapo? Yakni orang panggil hukum syarak. Gitu. Yakni dipanggil hukum syarak. Jadi, habis. Makna syarak, makna semaya pada syarak, yakni pada hukum syarak, mana gitu. Iaitu semaya tu beberapa khurah. Iaitu semaya, makna semaya tu beberapa perkataan. Beberapa perkataan. Dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan mana? Yang tertentu, hak yang tertentu lah. Mana bukan umum tak? Ya tertentu, ya gelawai umum. Tertentu, ya gelawainya umum. Itu dia. Yang tertentu ke apa dia? Perkataan yang tertentu. Perbuatan yang tertentu. Ke apa dia? Ke apa? Halo. Perbuatan tapi yang tertentu. Perkataan tapi yang tertentu. Ke apa? Fadil. Tak ke apa? Ke apa? Ke apa? Diri. Kalau perkataan baca. Itu orang panggil perbuatan dan perkataan yang tertentu. Kalau hak tak tentu ke apa? Kalau tak tentu, mentak mesti berdiri. Ngakuk. Ada tu mana yang tertentu, yang tidak tertentu. Ngakuk, mengesok, berlari. Itu memang perbuatan juga alam. Tapi perbuatan yang tidak tertentu. Kena buat misal taruh lah. Adapun perbuatan yang tidak tertentu, seperti lari, ngakuk, nocak, ialah belakang tu. Demikianlah perkataan. Seperti cakap, hadanyo, itu dia. Cakap hak akhirat, ialah belakang tu. Itu namanya perkataan yang tidak tertentu. Mana tak tentu hak dengan semaya saja, dah hak lain pun tak apa. Tu makna gitu dah, habis. Beberapa perkataan, apa? Seperti sini, perkataan seperti baca Fatihah. Itulah perkataan di situ. Nak tak contoh. Dan perbuatan, apa perbuatan? Seperti berdiri, sujud, rukuk. Tu. Itu namanya perbuatan. Yang tertentu, yang dimulakan akan dia. Akan apa Fadil? Ialah tak akan semaya. Kita nak berbuah akan dia, ya kena belum ada sebut dah. Sebut tak? Tak sebut. Kalau tak sebut, ya tak boleh berbuah akan semaya. Akan dia, akan apa? Dah kata. Akan dia, akan beberapa perkataan dan perbuatan. Dan mereka jamu oleh ramai. Akan dia, tu cara kita nak rojak ramai. Ya sini ya tak payah sini. Ya yang dimula tu atas mana? Apa sifat pada mana? Alam. Sifat pada kata beberapa Sifat pada kata beberapa perkataan dan perbuatan. Bila sifat di mana, domain mesti kena ada di situ. Tu kaedah cara kita nak rajakkan domain. Bila dia sifat mana, maka di situlah domain yang kena ada. Kalau tidak ada domain, maka tak sah kita buat sifat di situ. Mana domain betul lah, domain betul. Habis dah. Beberapa perkataan dan perbuatan mana tu, hal yang tentu tu, yang dimulakan akan dia, akan beberapa perkataan dan perbuatan. Akan beberapa perkataan dan perbuatan. Dimula dia tu dengan takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Takbir di sini yakni dengan takbiratul ihram. Dan disudahankan, yang disudahi akan dia. Dan disudahan akan dia, akan beberapa perkataan dan perbuatan disudahi itu dengan taslim, dengan salam mula-mula ke salam kedua? Mula-mula yang kedua. Mula-mula Fadi?
Mula-mula lah. Mula-mula tu. Taslim, jadi salam yang mula-mula. Ada pun salam yang kedua? Sunat saja. Kalau misalnya kita ketuk. Lepas ada salam mula-mula. Adakah boleh beri salam kedua? Tak boleh. Apa ni? Adakah boleh? Tak tahu. Tak setengah tak. Alang boleh alang. Boleh beri tak salam kedua? Hukum Islam. Boleh tak? Kita ketuk. Lepas dah Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu ketuk. Boleh ke tak kita nak beri salam kedua? Hukum Islam. Bukan hukum nafsu. Kalau hukum nafsu, hukum Islam boleh tak? Tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Habis dia punya apa? Dah batal. Dah batal wudu. Sebab tak wudu dah. Ya, betul. Apa? Pas sebab apa? Ada lagi sebab ya. Sebab apa boleh tak boleh beri salam yang kedua? Sebab apa tak? Gaya dah tu lain ngajar dulu tu. Sebab ada hubungan. Ada hubungan dengan semaya lagi. Salam kedua ni orang panggil apa? Mulhaq bagi semaya lagi. Ada hubungi lagi. Ada kaitan dengan semaya lagi. Sabit tu bila ada kaitan dengan semaya, bila kita ketuk tak boleh. Sebab ketuk ni suatu yang apa? Yang membatalkan semaya. Nampak? Sabit tu apabila kita ketuk dah, tak boleh dah kita beri salam kedua. Maya sah dah, ya jelaslah sah. Tapi kalau misalnya kita bagi salam juga yang kedua, yang apa? Kita bagi salam juga yang kedua, padahal kita ketuk hukum sekadar dosa saja. Hukum sekadar haram saja, batal ke tak semaya? Tak batal. Tak batal semaya. Ini perkataan muktamad. Perkataan muktamad tidak batal, tapi ada setengah ulama yang kata batal. Sama, ada setengah ulama yang kata batal semaya tu. Bila kita ketuk dah, tiba-tiba kita bagi salam yang kedua, kata setengah ulama batal semaya. Mana satu? Tak batal lah. Maknanya apabila berlaku masalah, bila kita ketuk, tiba-tiba kita bagi salam juga, maka hukum tak batal lah semaya sebab perkataan muktamad tidak batal. Sebab semaya kepada dia semaya iaitu dimulakan dengan takbir kita, takbiratul ihram, dan dikesudahi dengan salam mula-mula. Makna lepas pada tu tak ada masalah. Itu sudah apa? Sudah sempurna dah semaya kita habis itu. Cukup. Lepas salam mula-mula. Lepas pada salam mula-mula, ya. Kalau kita lanjutkan. Benar? Pelajak. Mana lepas dia ketuk lah. Dosa saja. Sekadar dosa saja, tapi tak batal semaya. Tidak batal sembahyang. Tapi kalau misalnya kita ketuk, belum salam yang mula-mula, jelas kata batal. Sebab apa batal? Tak orang panggil tak siap lagi. Semaya tak siap lagi. Tak orang panggil tak habis lagi semaya. Tiba-tiba ketuk. Seolah kata kita ketuknya ketika kita duduk berdiri tu. Tak boleh lah kita. Terus pun masalah lah habis. Maka setengah daripada barang yang wajib di atas mukallaf itu, setengah ni tak mazhab khabar muqaddam. Setengah tak mazhab khabar muqaddam. Tak mazhab khabar muqaddam. Tak mazhab boleh khabar muqaddam. Boleh faham? Hello. Orang yang tak mazhab, mana dia takluk pada suatu hak dihazahkan dia, suatu hak yang dibuang ke dia. Jadi apa suatu hak dimazhah, dihazah tu kena kepada khabar. Maknanya setengah daripada tu takluk mazhah. Patut erat dia apa? Jadi khabar. Khabar muqaddam. Khabar yang duduk dulu. Lepas tu mubtada' muakhar ialah kena ada mana? Mana mubtada' muakhar dia? Mana? Hello. Mana mubtada' muakhar? Tak mana? Tengok dalam mata sama mata. Kena belaga dua tu. Mata sama mata. Mana? Mana mubtada' muakhar? Tak mana? Tengok dalam mata aja. Tengok dalam mata, dalam likum tu. Setengah tak ada khabar muqaddam. Mubtada' muakhar di mana? Apa? Sembahyang fardu itu namanya mubtada' muakhar. Namanya mubtada' muakhar. Ya asalnya maka sembahyang fardu itu setengah daripada barang yang wajib. Tu asal lagu tu asalnya. Gitu. Maka setengah daripada barang yang wajib
Wajib tu di atas mukallaf itu. Gapo hak yang dimaksudkan dengan kata mukallaf? Yakni muslim yang mukallaf. Muslim yang mukallaf, orang Islam yang mukallaf. Tak kira orang Islam yang mukallaf tu sama ada nak takmim pada kata muslim. Sama ada ni takmim pada muslim. Sama ada lelaki, sama ada yakni sama ada muslim yang mukallaf itu lelaki, kalah hazah. Sama ada yakni sama ada muslim yang mukallaf itu lelaki atau lainnya lain daripada lelaki. Atau lainnya lain pada lelaki. Gapo lain? Perempuan. Gapo satu lagi? Khunsa. Tu sabit tu kata lain. Dia tak royak katanya sama ada lelaki atau perempuan, tak royak. Kalau dia royak lagu tu orang cakap pendek di segi pahami orang. Dah sabit tu dia kata lain, royak katanya termasuk dua situ-situ. Satunya perempuan, yang keduanya khunsa. Itu jenis manusia. Jenis manusia ada 3, Jenis manusia ada 3, satunya laki, yang kedua perempuan, yang ketiganya khunsa. Khunsa apa? Khunsa apa? Khunsa ada 2 pula. Khunsa ada 2. Khunsa apa? Khunsa muskil. Yang keduanya khunsa wadah. Faham satu khunsa muskil, yang keduanya khunsa wadah. Kalau khunsa muskil, apa dia? Tahu mak dia buat belahan bukan lelaki. Dia tak kuat belahan tu. Orang panggil ia tak boleh nak hukum. Ya sama kuat lah ko. Tak boleh nak hukum, nak hukum kata lelaki, nampak perbuatan nak pergi kepada perempuan. Nak hukum perempuan, perbuatan nak pergi ke lelaki. Jadi tak boleh nak tentu hak mana satu. Ketika itu namanya muskil. Apa makna muskil? Yang disekir akan dia oleh ulama. Ulama sekir di segi buat hukum. Ada kesamaran dan sekir dan di segi hukum. Tak boleh nak hukum. Nak kata jatuh, nampak hati nak pada. Nak kata hati nak, nampak jatuh pada juga. Jadi di situ. Maka di situ nama khunsa muskil. Semua tu ada 2 alat belakang tu. Di segi fangan dia, akhlak dia. Kemaluan ada 2 tu. Sama ada khunsa wadah atau khunsa muskil, dia ada 2. Di segi itu kemaluan hak laki pada, perempuan pada juga. Hidup keduanya. Hidup keduanya, lepas tu di segi akhlak dia. Tak boleh nak tentu. Kadang-kadang nak main satu ketika nak main sama-sama dia fak jatuh. Kan satu ketika main sama-sama hak tina dia. Tu. Jadi tak boleh nak tentukan hak mana satu. Dua-dua gapo alat tu ada belakang tu. Hak tina hak jatuh ada belakang. Dan hidup keduanya. Yang keduanya khunsa wadah. Khunsa wadah ni kadang-kadang dia awal-awal jadi khunsa muskil. Apabila lama-lama dengan kelamat tu kadang-kadang nak pergi ke nyata perempuan. Kadang-kadang nak pergi ke nyata belah lelaki. Tu apa yang jadi wadah. Bila nyata hak mana satu lepas ada tu, maka di situ namanya khunsa wadah nama dia. Wadah ke apa? Apa makna wadah? Tak? Apa makna wadah? Yang apa maklum? Yang nyata. Wadah mana? Yang nyata. Tengok nyata sebelah lelaki ke? Nyata sebelah perempuan ke? Tu. Kalau misalnya nyata belah lelaki, tak ada masalah. Kita boleh mainkan dengan dia. Boleh main, boleh cakap, boleh pegang tangan dia. Kalau nyata belah lelaki. Kalau nyata belah perempuan, tak boleh kita pegang tangan je. Sebab dia perempuan. Itu mana khunsa nama dia. Dua-dua tu, dua alat ada belakang tu. Yang wadah ke, yang muskil ke, semua-semua 2 alat ada belakang hidup keduanya. Adapun kalau misalnya ada hanya satu alat je. Sepuluh lelaki. Yang ada satu alat sepuluh perempuan ni. Tak, perempuan ni satu alat je ada. Tapi dia kelakuan dia nak jadi orang tino. Disoalkan, adakah dibilangkan khunsa? Ada khunsa tak? Tidak. Bukan khunsa dia tu. Sebab apa? Sebab dia ada satu alat. Cumanya kelakuan dia tu, akhlak dia nak pergi kepada apa dia? Perempuan. Ini bukan khunsa. Tidak dibilangkan khunsa pada awal-awal lagi. Tu. Habis tu. Dia ingat dia 2. Ingat dia 2 ada. Satunya ada 2 alat. Yang keduanya di segi pefangan dia. Baru kira. Habis tu. Yang pentingnya 2 alat tu. Yang penting. Yang pentingnya ada 2 alat. Bila semata-mata ada 2 alat, itu dibilangkan khunsa semata-mata. Lepas tu sama ada khunsa yang wadah atau khunsa muskil. Hak ni kira cara lain pula. Habis tu.
Dan mukallaf itu seorang yang berakal mutada dah. Gapo dia mukallaf? Dan mukallaf itu dan makna mukallaf itu. Dan mukallaf yakni makna mukallaf itu. Mukallaf ni fa'il gapo isim apa ni? Isim fa'il ke isim apa? Isim maf'ul. Madi apa? Kallafa, yukallifu, taklifan, isim fa'il. Isim fa'il. Mukallifun. Ya, isim maf'ul. Mukallafun. Apa makna mukallaf? Yang diberati. Itu makna mukallaf. Mukallaf makna orang yang diberati oleh siapa? Oleh syarak. Syarak tu berarti di atas orang. Berarti dengan semaya, berarti dengan puasa sebab kita semua mukallaf belaka. Bila kita mukallaf, maka syarat itu berarti akan seorang itu. Dengan semaya, dengan puasa. Telah rupa dia. Habis itu. Dan makna mukallaf itu apa dia? Mukallaf seorang yang berakal. Itu mukallaf. Seorang yang berakal, apa maksud berakal? Tidak apa? Tidak gila. Itu makna berakal. Seorang yang berakal lagi pula yang balik nak keluarnya ke apa? Yang keluarnya balik nak keluarnya kanak-kanak. Tu. Seorang yang berakal lagi pula balik. Sama ada balik itu ni sini ni nak takmim pada kata balik. Balik ni tak kira. Sama ada balik itu jaga dah takmim pada balik. Sama ada balik itu dengan sampai umur 15 tahun sampai umur 15 tahun. Sini ingat masalah sampai umur 15 tahun iaitu bitahdid. Tahdid. Bitahdid tu makna sampai umur 15 tahun. Dengan tahdid apa maksud tahdid? Ia ada dua. Satu tahdid, yang keduanya takrib. Sini sampai umur 15 ni bitahdid. Tentu. Mana tertentu. Dengan tak ada kurang dah. Kalau 15 betul. Tak ada lebih kurang. Makna gitu dah. Tak ada lebih kurang. Jadi habis itu. Bila? Maknanya dengan semata-mata sampai 15 tahun, ketika itulah dibilangkan balik. Walaupun belum pada tu tidak mimpi keluar air mani sekalipun. Walaupun belum pada tu tak ada kedatangan hei sekalipun. Atau dengan bermimpi atau pada katanya. Atau pada kata sampai umur 15 tahun atas itu. Takdirnya sama ada balik itu dengan bermimpi. Mana dengan bermimpi keluar air mani. Ini masuk kan ni. Laki masuk, perempuan pun masuk. Sampai umur 15 pun sama. Laki atau perempuan. Laki atau perempuan. Mimpi lelaki atau perempuan. Maka mimpi ni iaitulah apa dia? Pada ketika umur 9 tahun lebih kurang. Pada ketika umur 9 tahun lebih kurang. Atau dengan he ni tentu dengan perempuan. Mana sampai umurnya dengan he, yakni dengan kedatangan he pada umur 9 tahun lebih kurang. Tu pada apa dia dengan he, yakni dengan he, yakni dengan kedatangan he. Dengan kedatangan he pada ketika berumurnya 9 tahun lebih kurang. 9 tahun lebih kurang. Apa maksud lebih kurang? Allah, ya halusi sangat ulama takdir. Lebih kurang maksud di sini maknanya ada laginya 15 hari lagi nak masuk 9 tahun cukup. Ataunya ada laginya 14 hari lagi nak masuk 9 tahun cukup. Atau 13 hari lagi nak masuk 9 tahun cukup. Lepas tu kalau misalnya umur 10 tahun tiba-tiba keluar darah, yalah tak tu. Masuk tak tu. Cumanya hak 15 hari lagi ni hak paling kurang. Paling kurang dikatakan 9 tahun lebih kurang. Hak paling habis, hak paling kurang. Kalau misalnya umur 10 tahun, umur belah tahun, tiba-tiba keluar darah, ni jelas tak ada masalah pos itu. Gitu. Jadi maknanya bilalah kedatangan he, cukup masa he tu. Masa golek-golek apa Ustaz? He, golek-golek apa? Apa hari? Berapa hari? Golek kedatangan he. 7 hari, 7 malam atau awalnya 6 hari 6 malam. Yang paling sedikit kenapa? Molek-molek.
Hei, bukan nifas. Hei. Satu hari. Lebih jelas berapa? Satu hari kadang ada banyak je. Sejam, sehari sejam tengok. Banyak dengar penat tu. Berapa hari, Fadi? Yang paling kurang berapa hari? Hari semalam. Sehari semalam. Berapa hari? Berapa jam? 24 jam. Itu yang paling kurang dah. Yang paling kurang kedatangan dengan mana kedatangan he-nya iaitu 24 jam. Dengan mana kalau tak sampai 24 jam itu bukan he. Kalau tak sampai 24 jam, walaupun umur itu sudah masuk dah, walaupun sampai miliar tahun dah, atau 10 tahun dah, atau umurnya 20 tahun dah, sekalipun bila darah yang keluar itu belum sampai 24 jam, ketika itu tidak dibilangkan he. Tidak dibilangkan he. Itu dia. Dan kalau misalnya, gitulah. Kalau misalnya dia umur 12 tahun, atau umur 14 tahun, darah keluar. Tapi tak sampai 24 jam, hanya 23 jam, 23 jam tengah. Nah, darah keluar juga tapi tak sampainya 24 jam, hanya 23 jam saja. Di soalnya, adakah perempuan itu dibilangkan akhir balik? Halo? Baik tak? Tak, tak? Kena bayang ke halnya? Boleh. Oh. Bila satu orang perempuan Fatimah Laila yang umurnya 14 tahun tengah, tiba-tiba keluar darah. Keluar darahnya 23 jam setengah. Soalnya itu, adakah dibilangkan akhir balik seorang perempuan itu? Fadi? Tidak kali lah. Sebab apa? Sebab darah yang keluar itu ialah haid tak? Soal situ. Haid, adakah darah haid? Masa darah keluar 23 jam? Haid tak? Tidak. Manakala bukan darah haid, ketika itu belum dikatakan mukallaf. Apa tak? Sebab nak dikatakan mukallaf, ia kena kedatangan haid. Lepas tu haid yang paling kurangnya 24 jam. Dengan mana kalau keluar darah haid, keluar darah 23 jam tengah, atau kita katanya ada 5 minit lagi nak sampai 24 jam. Tapi dia putus masa tu. Itu tidak dikatakan darah haid. Manakala tidak dikatakan darah haid, ketika itu belum mukallaf. Ni masalah awal-awal. Masalah awal. Adapun orang belum ada tu pernah keluar dah darah haid, apabila dia umur 13 tahun masalah. Kalau darah yang tak sampai 24 jam lagi, jelas dah dia tu mukallaf dah. Cumanya darah yang keluar itu bukan darah haid. Sebab apa boleh kata mukallaf? Sebab belum ada tu dia keluar dah kan? Belum ada tu dia keluar dah darah. Ketika itu orang panggil mukallaf dengan hak dulu, bukan mukallaf dengan sekarang. Apa? Sebab hak dulu tu dia sudah sampai dah. Sudah apa dia? Darah haid tu sudah keluar dah. Masalah dulu. Walaupun sekarang tak keluar lagi sekalipun, tak ada masalah situ. Itulah rupa masalah dah habis. Setengah daripada barang hak wajib di atas mukallaf kena buat apa dia? Sembahyang fardu. Siapa? Sembahyang fardu. Itu dia. Sembahyang fardu mana? Yang wajib. Sembahyang fardu yang wajib. Sembahyang fardu yang wajib, mana yang wajib di atas mukallaf. Yang wajib, mana yang wajib di atas mukallaf. Habis. Dan iaitu sembahyang fardu. Dan iaitu sembahyang fardu tu 5 waktu ini 5 waktu pada sehari semalam. 5 waktu pada sehari semalam. Tu. Walaupun 5 waktu pada sehari semalam sekalipun, tapi balas pahala tu. Pahala kita buat tu semacam kita seolah kata kita sembahyang 50 waktu dah. Ketika Nabi jalan Isra Mi'raj kan, Allah Taala fardu mula-mulanya 50 waktu. 50 waktu. Lepas tu apabila turunkan ke langit, jumpa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa pun dia tanya, wahai Muhammad, apa yang Allah Taala bagi tahu kepada engkau, apa yang memfardukan kepada engkau? Nabi pun bagi tahulah, katanya sembahyang 50 waktu. Lepas itulah Nabi Isa tu suruh bagi tahu mula. Minta kepada Tuhan semula untuk kurangkan daripada 50. Tu dia. Lepas tu pergi minta. Apabila minta, Tuhan pun kurang.
Daripada 50 kepadanya 45. Lepas tu Nabi Musa suruh minta lagi. Minta pula Tuhan kurang pula daripada 45 kepada 40. Minta pula daripada 40, daripada 30, daripada 40 kepada 35. Daripada 35 kepada 30. Daripada 30 kepada 25. Daripada 25 kepada 20. Daripada 20 kepada 15. Daripada 15 kepada 10. Daripada 10 kepada 5. Tu pun Nabi Musa suruh lagi Nabi minta. Sebab hamba engkau tu sebab umat engkau tu umat yang dhaif. Kira tu umat kami ni sangat-sangat kuat, tak ada lagi nak jaga sembahyang. Apakah umat hamba engkau, umat bagi engkau tu wahai Muhammad. Nabi Musa tu suruh Nabi minta lagi. Tapi Nabi kita tu dia kata tak nak lah. Saya malu lah dengan Tuhan. Tu dia. Saya malu dah dengan Tuhan tu untuk nak kurangkan daripada 5 tu kepada 4, 3. Tak nak lah. Walaupun gitu sekalipun, apa dia, walaupun semaya ada 5 sekalipun, tapi balasan yang Tuhan bagi orang semaya yang 5 waktu itu, seolah katanya dia semaya 50 waktu. Nama dia dah habis itu. Habis. Yang terlebih maklum ia daripada agama. Sifat tu, sifat pada kata semaya fardu. Sifat pada semaya fardu. Semaya fardu mana weh? Yang terlebih maklumlah ia semaya fardu tu. Yang terlebih maklumlah ia semaya fardu itu dah daripada agama. Terlebih maklum tu. Dengan ketiadaan berfikir, lagi tak kena fikir dah. Tak kena fikir dan tilik kepada dalil apa dah. Semua maklum belaka. Bila orang ni berislam, mesti kena semaya. Apa dia maklum? Apa dia maklum? Apa maklum? Apa maklum? Dia beritahu. Maklum mana tahu. Orang panggil banyak ke tahu laku. Tu makna maklum. Kebanyakan manusia yang beragama Islam, semua dia tahu laku katanya semaya itu wajib. Itu makna maklum dengan tak payah fikir dan tilik dah kepada dalil. Bila maklum gak, tak pernah pada kata terlebih maklum. Tak pernah situ tu. Maka kufulah. Orang panggil apa? Tak pernah pada kata terlebih maklum. Orang tak pernah kok jalan mafhum nama dia. Tak pernah kok jalan mafhum. Bukan kok jalan mantuk. Hanya kok jalan mafhum. Habis. Maka kufulah. Orang yang mengingkarkan akan wajibnya semaya itu kufur. Orang yang ingkarkan wajib semaya. Apa maksud ingkarkan wajib semaya? Afandi? Apa maksud? Apa fahamnya orang yang kufur bagi orang yang mengingkarkan wajib semaya? Dia mengatakan semaya itu tak wajib. Dan dia mengatakan semaya tak wajib. Ketika itu kufurnya seorang itu. Sebab itu kalau malah tak tahu mana pun, dia kena pergi kata dosa. Dia kena pergi kata dosa. Tak ada semaya pergi kata dosa. Aku tinggal ni dosa ni. Aku tak ada pergi kata tak dosa dak tu. Tu tak apa, tak ada salah. Cuma dosa lah. Dosa. Kafir tak? Tak kafir. Walaupun tak semaya ribu-ribu tahun sekalipun, tidak jadi kafir seorang itu. Iaitu semaya fardu tu zuhur. Itu zuhur habis. Tu dia habis tu. Dan waktu zuhur tu ketika mana weh waktu dia? Apabila cenderung, apabila gelincing matahari. Tu waktu dia. Mula waktu zuhur lah. Apabila gelincing matahari. Apa maksud gelincing matahari? Yang ni cenderung. Cenderung matahari. Cenderung tu daripada tengah langit. Mana mulakan daripada tengah langit. Cenderung matahari yang daripada langit, tengah langit, yang daripada mulakan daripada tengah langit. Apa maksud daripada tengah langit? Jadi maksudnya daripada mulakan daripada matahari duduk di tengah langit. Mana gitu? Cenderung ke matahari daripada tengah langit ke apa? Daripada matahari duduk di tengah langit. Tengah langit yang di matahari duduk di tengah langit. Cenderung tu kepada yang takluk pada cenderung. Cenderung tu kepada pihak matahari jatuh. Kepada pihak matahari jatuh. Itu dia. Cenderung tu pada pandangan kita. Takluk pada kata cenderung tu.
Cenderung tu pada pandangan kita. Itulah namanya glitching matahari. Apa dia? Matahari ia condong. Condong pergi kepada sebelah leg matahari, jatuh. Bila cenderung pergi kepada belah leg matahari jatuh, namanya glitching matahari. Tapi kalau dia tak ada condong lagi, duduk tengah lagi atau duduk belah leg naik lagi, maka ketika itu tidak dibilangkan glitching lagi. Manakala tak dibilangkan glitching, ketika itu belum masuk waktu zuhur. Dia dia. Lebih kurang buku apa? Dia buku satu lah. Buku satu lebih-lebih itu apa panggil matahari tengah. Matahari duduk tengah nama dia. Habis. Mana belum masuk zuhur lah. Belum masuk zuhur. Cukup. Ingat tu. Cenderung ni yakni pada pandangan kita, yakni pada melihatan kita. Pandangan yang mana melihat kita. Habis. Hingga mana glitching matahari tu? Hingga habis mana? Habis waktu zuhur sehingga mana tu? Hingga ni gantung pada katanya glitching lah, gantung pada glitching. Glitching matahari hingga mana tu? Hingga jadilah bayang-bayang sesuatu itu. Hingga jadilah bayang-bayang. Bayang ni isim bagi jadi tu. Jadi ni ia terjemahkan daripada masir tu. Masir mana hak daripada sara tu. Lepas tu sara ni hak masir ni ya apa dia saudara kanan. Sebab bayang-bayang sesuatu ni isim bagi jadi. Seumpama tu khabar bagi jadi. Tu khabar bagi jadi. Ya nahwu pun kita kena kira juga. Nahwu kena kira juga. Hingga mana tu? Hingga jadilah bayang-bayang sesuatu itu. Ialah seumpamanya, yakni seumpamanya suatu. Bayang mana tu sifat? Bayang mana tu yang seumpama bagi suatu? Sifat yang lain ni sifat pada seumpama tu lah. Yang lain ni sifat pada kata seumpama. Yang lain daripada sifat mana ni? Sifat mana ni? Yang lain daripada, jagalah, jadilah bayang itu, bayang-bayang suatu, sifat sini ni. Dia. Ya seumpama suatu. Kita buat rupa dulu. Rupa masalah. Apabila kita ambil kayu cocok, tak. Dia kena ambil kayu. Kalau tak ambil ke apa, dia tak boleh nak tahulah bayak ada ke tak ada. Kita ambil kayu, cocok di tengah panah. Cocok dia cacir. Lepas tu dia betul. Kalau sengit tak boleh tak. Dia betul. Dan lagi pula tanah yang sama rata. Kalau kat bukit, lagu ni tak boleh. Dia kena beri tanah sama rata seperti tanah biasa ni lah. Cocok di tengah pandai ke masalah. Dia betul kayu. Lepas tu, bayar dia ni. Kita nak tahu mana kata habis waktu zuhur ketika kayu ni. Kita cocok. Contoh kalau misalnya kayu, kita ambil kayu ni berapa? 1 hasta masalah 1 hasta. Lepas tu kayu 1 hasta, bayar pun ia kena beri 1 hasta juga. Selamat. Bayar pun ia kena beri 1 hasta juga. Itulah alamat katanya habis waktu zuhur. Sepolah ni kalau kita cocok, bayar sikit ya. Sikit sangat ya kalau misalnya masuk waktu zuhur. Kadang-kadang dia ada sikit, tak banyak kalau bayar. Awal-awal masuk waktu zuhur glitching sikit je. Tapi apabila bayar kebanyak, sehingga bayar dia ni, bayar kayu ni samakan dengan kayu, ketika itu habis waktu zuhur. Nak kira lagu mana sama? Pandi? Nak kira lagu mana kalau sama? Ukur lagu mana? Coba ya. Contoh nak coba rupa. Letih ngaji sini. Lagu mana? Ukur lagu mana? Ambil tali, apa tu? Ukur tiang sama bayang. Ukur tiang sama bayang. Misalnya kalau tiang itu 1 hasta. Bayar tu
Dia kena satu hasta juga. Itulah namanya seumpama. Ketika itu apabila bayang itu samakan dengan kayu, kita kata kayu ni satu hasta, bayang pun satu hasta, ketika itu barulah habis waktu zuhur. Terlupa. Apa tak? Barulah habis waktu zuhur. Apabila habis waktu zuhur, masuk waktu asar pula. Itu dia. Jadi dengan maknanya selama mana bayang itu tak samakan dengan kayu, ya kayu ni jelas. Kalau satu hasta sama lah. Kayu tu masalah bayar tu. Bayar ya banyak. Selama mana bayar itu tak banyak, tak sama banyak dengan kayu itu, selama tu waktu zuhur masih ada lagi. Kalau misalnya tak tidur cuba kita buat. Dia mengaji kalau kita buat, dia ingat selama-lama. Tu. Lepas tu apabila bayar ni kita ada tengah hasta ke masalah, maka masih ada lagi waktu zuhur. Tapi bila masa bayar itu samakan dengan kayu, ketika itu habisnya habisnya waktu zuhur, masuk waktu asar pula. Tapi bayar mana kena kira oleh situ. Ya tak habis lagi, tak selesai lagi dah. Tak selesai. Habis dah. Yang lain bayar mana weh? Jagalah. Gapo dia bayang suatu. Bayang suatu. Gapo suatu? Kita taklah kayu. Tak kayu tu cara. Suatu itu kena pada kayu. Ya seumpamanya suatu. Ialah seumpamanya suatu. Dia. Bayang mana weh? Yang lain sifat pada bayang tu. Ingatlah. Yang lain ni sifat pada kata bayang suatu. Bukan sifat pada seumpama. Bukan sifat pada seumpama tu. Yang lain sifat ada bayang. Bayang mana weh? Yang lain daripada bayang rembing. Apa maksud bayang rembing? Jadi bayang rembing, yakni bayang matahari yang duduk tengah langit. Gitu. Mana bayang rembing. Bayang rembing apa dia? Bayang rembing, yakni bayang matahari yang duduk di tengah langit. Bayang matahari yang duduk di tengah langit. Anak Fadli tak ambil Fadli. Tak ambil. Tak ambil. Tak sedia Anak Fadli. Letak di bayang rembing, yakni bayang matahari yang ada di tengah langit. Bayang matahari yang ada di tengah langit. Itu namanya bayang rembing nama dia. Jadi bayang matahari yang ada di tengah langit. Tapi yang lain pada tu. Contoh. Kalau misalnya bayang di tengah langit tu. Ketika matahari duduk tengah langit tu bayang ada. Misalnya bayang ada, kadang-kadang bayang tak ada. Kadang-kadang bayang ada, kadang-kadang bayang tak ada. Sekiranya kalau misalnya bayang ada ketika matahari duduk tengah tu. Dalam pukul 1 lebih-lebih. Kalau kat Malaysia. Kalau lihat Thailand tu pukul 12 lebih-lebih. Kalau bayang tak ada, ketika itu habisnya waktu zuhur, ya kena wi bayar tu wi lebih pada kayu sikit. Faham tak? Wi bayar tu wi lebih pada kayu sikit. Sebab apa? Sebab hal lebih tu bayar hak tu, hak kita kira bayar hak tengah. Nampak? Bayar hak duduk di tengah langit. Contoh kita kata kayu tu panjangnya dalam 1 hasta. Maka habis waktu zuhurnya ya kena bayar lebih sikit. Bukan sama. Ya kena lebih sikit. Sampai tu dia kata yang lain daripada bayar rembing. Maksudnya bayar tu hak katanya bayar samakan dengan kayu tu. Habis waktu zuhur tapi bayar hak lain daripada bayar matahari duduk di tengah langit. Maksudnya habis waktu zuhur ya kena bayar lebih sikit dengan kayu. Kayu hasta bayar pun ya kena 1 hasta lebih. Itulah rupa masalah. Tapi tak mesti. Tak mesti. Kadang-kadang bayar tak ada ketika matahari duduk tengah. Kadang-kadang bayar ada sikit. Kadang-kadang bayar ada banyak. Kalau misalnya nak buat masalah pula. Sudah. Kalau misalnya matahari matahari duduk tengah tu tapi bayar tak ada. Kalau bayar tak ada. Lepas tu habis waktu zuhur kita nak kira lagu mana? Fadil. Boleh faham? Sekali lagi.
Kalau misalnya ketika matahari duduk tengah, tapi bahaya tak ada masa tu. Habis waktu zuhur tika mana? Sabar, faham leng. Leng faham tak? Lagi tika mana habis? Kira pada kiraan lah. Kira mana? Kira kayu tengok tu. Mana bayar lebih ke bayar sama ke bayar lagu mana? Ke bayar kurang? Bayar kurang. Bayar kurang? Tak. Lebih pula. Fatih baik. Ya cara kita nak bagi jawab dia kena faham soalan. Mana kali lagi? Kalau misalnya belah matahari duduk tengah. Bayar tak ada. Bayar tak ada lah. Lepas tu habis zuhur tu tika mana? Sabar kan? Sabar. Tika mana? Bayar tak ada. Habis zuhur tika mana? Ada waktu? Tahu. Habis zuhur ketika bayar sama dengan kayu lah. Tak? Habis zuhur ketika bayar samakan dengan kayu dan tak lebih. Habis zuhur. Sebab apa? Sebab ketika matahari duduk tengah tu bayar tak ada. Hak katanya apa dia bayar lebih pada kayu sikit ni, pada masalahnya ketika matahari duduk tengah itu bayar dia ada. Manakala bayar dia ada, ketika itu habis waktu zuhurnya, iaitu apabila bayar itu kena lebih pada kayu sedikit. Sebab hal lebih ni kita ambil tu. Mik bayar hak ada di tengah langit tu. Mari ukur dengan, mari tambahkan dengan ketika habis waktu zuhur tu. Boleh faham Fandi? Boleh dah. Soal pula. Kalau misalnya ketika matahari duduk tengah tu bayar ada. Habis zuhur tika mana? Bayar kayu tu lebih. Tu bayar kayu tu lebih sikit. Sebab apa? Sebab ketika matahari duduk tengah tu bayar ada. Bilalah bayang tu ada, ketika itu habisnya waktu zuhur, dia kena bayang tu lebih pada kayu sedikit. Tu. Alam tak? Kalau misalnya bayang tu tak ada, ketika matahari duduk tengah tu bayang tak ada. Belum nak masuk zuhur tu. Belum masuk zuhur tu orang panggil matahari duduk tengah. Dia masuk zuhur ni dia kena lepas pada matahari gelicing dah. Masa belum nak masuk zuhur tu ketika itu tu bayang dia tak ada. Apabila habis waktu zuhur, bayang itu samakan dengan kayu. Kalau kayu hasta, bayang pun satu hasta. Barulah habis waktu zuhur. Ingat, matahari duduk tengah, belum masuk zuhur. Belum masuk zuhur, matahari duduk tengah. Lepas tu masuk zuhur tika mana? Bila matahari gelicing. Bila matahari gelicing. Apa maksud gelicing? Gelecah daripada hak betul tu sengit sikit. Cenderung sikit. Dia cenderung sikit. Pergi cenderung kepada belah matahari. Jatuh. Tu rupa dia. Habis itu. Tu mana? Yang lain daripada bayar rembing. Tu yang sifat pada kata bayar lah. Yang hasil lah iyo. Sifat tu. Sifat pada katanya bayar rembing tu. Sifat ada kata bayar rembing. Sifat situ tu. Bayar rembing mana weh? Yang hasil lah iyo bayar rembing itu. Yang hasil mana yang ada lah. Yang hasil mana yang ada. Yang hasil lah ia bayar rembing itu, yakni yang ada lah ia bayar rembing itu, ada tu. Kok mana boleh ada tu? Daripada cenderunglah matahari, mana cenderunglah oleh matahari itu, cenderung tu daripada membetuli kepala ahli negeri. Daripada membetuli kepala ahli negeri. Italah tak kita. Cenderungkan daripada matahari yang betul kepala kita tu kepada pihak Syimal, kepada pihak Syamal, kepada pihak Syamal ni belah ni. Ni belah ni Syamal. Syamal belah ni. Ataupun Janub belah ni. Apa? Belah ni. Tak boleh orang ni. Syamal belah apa ni? Belah hilir kalau hulu. Hulu belah hulu. Hak belah hilir. Kalau belah sana lek apa? Lek hilir. Kalau ni lek hulu tu. Tak kira mana satu. Bila matahari
Ingat, sebab-sebab gapo kalau disoalkan? Sebab gapo boleh keluarnya bayarnya ketika matahari duduk di tengah? Sebab matahari tu ia cenderung. Nah, ia condong pergi kepada belah lain matahari, belah lain hilir. Hilir atau belah hulu. Ikut mana sah? Ikut mana satu? Tu. Apabila condong tulah ketika itu bila matahari duduk tengah, dia akan keluarnya bayang. Faham tak? Dia akan keluarnya bayang. Bila dia keluar bayang ketika matahari duduk tengah, kita nak tahu kata zuhur habis tak habis, dia kena bayang itu keluar sedikit. Dia kena lebih pada kayu sedikit. Itulah rupa dia nya. Habis tu. Tadi dia. Maka apabila kamu kehendak ketahuikan gelicing matahari atau belum lagi, pocokkan sepotong kayu dengan syarat dibetulkan pocoknya. Habislah. Habis. Maka apabila kamu kehendak ketahui gelicing matahari. Wallahu a'lam. Bismillah.